nikmat yang Allah bagi kepada kita di sini adalah kita dijadikan sebagai satu bangsa yang beragama Islam. Kalau sekiranya kita melihat di dunia ni, ada beberapa bangsa yang memang Allah SWT seolah-olah macam memilih untuk bangsa tersebut dikenali sebagai bangsa Islam. Dan bangsa di dunia ni banyak, ya. Di antaranya contoh macam kalau sekiranya kita melihat kepada orang-orang Arab, ya, ataupun bangsa Arab, secara umum kita akan mendapati bahawa apabila kita jumpa orang Arab ataupun melihat bangsa Arab, kita akan mendapati bahawa mereka adalah merupakan satu bangsa yang dikenali sebagai satu bangsa Islam. Walaupun di kalangan Arab itu sendiri ada orang Kristian, walaupun di kalangan Arab itu sendiri pun ada orang Yahudi. Ada Arab yang berbangsa Yahudi, beragama Yahudi, ada Arab yang beragama Kristian, dan ada juga Arab-Arab yang sesat yang bermazhab dengan mazhab-mazhab yang di luar daripada mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Tetapi secara umumnya kita mendapati bahawa mereka adalah merupakan bangsa yang sepanjang sejarahnya telah melakukan sesuatu dalam Islam, memperjuangkan Islam, berdakwah kepada Islam. Tokoh-tokohnya begitu ramai, tokoh-tokoh ulamanya begitu ramai, cendekiawan Islamnya begitu ramai, hasil-hasil perjuangan Islamnya pun begitu besar. Daripada satu kurun ke satu kurun, daripada satu generasi ke satu generasi, sehingga akhirnya gelaran bangsa Islam itu sesuai untuk diberikan kepada mereka. Sama juga sekiranya kita melihat kepada bangsa Turki. Bangsa Turki juga macam tu. Bangsa Turki dengan rumpun-rumpunnya. Bangsa Turki ini bukan satu bangsa yang duduk dekat Turki itu saja. Termasuklah bangsa ataupun penduduk di Turkistan, Kurdistan, Turkmenistan, termasuk juga kawasan-kawasan yang dulu dikenali sebagai kawasan Bukhara, Naisabur, dan banyak lagi. Mereka adalah merupakan satu rumpun, ya, yang sangat besar, yang mempunyai, yang telah memberikan jasa yang begitu banyak kepada Islam, mempertahankan Islam daripada satu generasi ke satu generasi, menyebarkan Islam daripada satu generasi ke satu generasi. Kalau sekiranya kita melihat contohnya macam pada kurun yang ke-10 ke-11, tonggak kepada kerajaan Abbasiyah adalah satu kumpulan yang dipanggil sebagai Bani Saljuk. Bani Saljuk ini daripada rumpun Turki, daripada rumpun mereka. Bila kita melihat perang salib, kita mendengar nama Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi adalah daripada rumpun mereka, iaitu rumpun Turki ataupun rumpun Kurdistan, Turkistan dan sebagainya. Sama juga apabila kita melihat kejatuhan kota Baghdad. Siapa yang mengembalikan maruah Islam apabila ibu negara Islam, ibu negara kepada seluruh umat Islam sedunia pada masa itu dijatuhkan oleh tentera Mongol? Yang mengembalikannya namanya kan Zahir Baibars dan juga Sultan Qutus. Kedua-duanya bukan bangsa Arab. Kedua-duanya adalah satu rumpun dengan Salahuddin Ayyubi. Sama juga apabila kita melihat pembukaan Konstantinopel. Siapa yang membuka kota Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la tuftahanna Konstantiniyah fala na'mal amiruha wala na'mal jaishu dhalikal jaish. Akan dibuka kota Konstantinopel. Raja terbaik adalah raja yang membukanya, tentera terbaik adalah tentera yang membukanya. Siapa raja dan juga siapa tentera itu? Kan mereka adalah daripada keluarga Osmaniyah. Dan Osmaniyah ini, Sultan Muhammad Al-Fatih dan keseluruhan tentera ini adalah daripada rumpun Osmaniyah yang juga adalah merupakan rumpun Turki ataupun rumpun Turkistan, Kurdistan dan sebagainya. Imam Bukhari daripada rumpun diorang, Imam Muslim daripada rumpun diorang juga. Jadi maknanya rumpun ini adalah merupakan satu rumpun yang cukup banyak jasanya kepada Islam, sehingga akhirnya dikenali sebagai bangsa Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga sebenarnya sepatutnya bersyukur kerana rumpun kita ni, iaitu rumpun Melayu di Nusantara ni, yang juga adalah merupakan satu rumpun yang dianggap oleh ramai orang sebagai rumpun Islam. Disebabkan oleh kerana jasa-jasa yang begitu banyak diberikan oleh orang-orang Islam Melayu dulu, daripada satu tahap
daripada satu generasi ke satu generasi dalam mengembangkan Islam, mendakwah kepada Islam, dalam menyebarkan Islam dan sebagainya. Dari segi kebudayaannya, dari segi kehidupannya, dari segi tulisannya, dari segi adat istiadatnya. Kita dulu adalah merupakan satu bangsa yang tak beragama. Kita dulu adalah merupakan satu bangsa yang jauh sangat daripada kehidupan yang Allah SWT redha. Kita dulu pernah, maknanya bangsa Melayu ni dulu pernah memuja padi, pernah memuja sungai, pernah memuja laut, pernah memuja pokok-pokok yang besar. Apabila kita bersilat, kita buka gelanggang, kita bersahabat dengan jin, kita tanam pokok pinang, semata-mata untuk mendapat semangat orang tua. Itu adalah merupakan bangsa kita dulu. Bangsa kita dulu tu macam tu. Tetapi Allah SWT muliakan kita dengan Islam. Dan apabila orang Melayu dimasuk Islam, orang Melayu dimasuk Islam, mereka melakukan banyak perkara dalam sejarah, dalam mempertahankan dan juga dalam mengukuhkan kedudukan Islam dekat Nusantara. Daripada situ akhirnya dapat disimpulkan bahawa bangsa Melayu adalah merupakan bangsa Islam.